diri dulu lah, Pak Mat. Sekarang risau pula orang kat rumah tu. Yalah. Nak saya hantar ke? Kelab macam malam ni. Tak payahlah susah-susah, Pak Mat. Hei, jom kita pergi rumah Sing nak. Takut esok pagi dia tak ada kat rumah. Tapi Sing tu mana tim Lesti Burung? Nak ajak dia juga ke? Alah, apa salahnya bawa dia? Pergi ramai-ramai baru best. Macam mana ni, Sob? Alah, bawa aje lah. Boleh tak kita dengar lawak bodoh dia tu sekarang? Kejap aku nak ke dapur kejap. Kasih tahu mak aku. Tunggu tau, jangan pergi mana-mana. Aduh, apa ni main langgar-langgar orang pula? Kau ni jalan tengok-tengoklah sikit. Main redah je. Tempeling sekarang ha. Kena sikit pun nak marah. Macam dah kira sangat. Kawan tak kisah, Fia, oi. Kalau kamu nak kawan ikut aja. Usop nak keluar kejap. Kau nak ke mana? Pergi rumah Sing. Ada hal sikit nak bincang dengan dia. Apa sangatlah hal kau tu? Dah malam buta ni. Apa nak orang yang lagi, Sob? Alah, Sob. Biarlah dia pergi. Sporting sikit lah. Pergilah, Sob. Tapi balik cepat tau. Lambat sekarang mak tak buka pintu tu. Aku rasa macam tak best sajalah malam ni. Suspend gitu. Lah. Aku pun rasa macam tu. Mungkin nak hujan tak? Okey, geng. Jom kita pergi. Tapi tak boleh lama-lama sangat. Nanti aku kena tidur kat tangga pula. Tapi aku rasa seram semacam pula lah, Sob. Apa kata kita pergi esok aja? Apalah kau ni penakut sangat. Tak ada apa-apa lah. Aku kan ada. Takkan kau tak tahu aku ni terror. Aku rasa semacam macam ni. Macam seram aja jalan ni. Betul lah, Sob. Aku pun rasa seram semacam lah. Kita patah balik je lah. Nak. Orang tua-tua cakap kan, kalau kita rasa seram bila lalu kat satu tempat tu, maknanya kat situ ada hantu. Apalah korang ni? Hantu. Ini zaman moden lah, Bu. Mana ada hantu? Karun, kahyul. Selama ni, pernah ke korang baca dalam surat khabar ada orang mati kena cekik hantu, ha? Kalau hantu dadah tu adalah. Lawaknya. Bu. Kalau betul lah ada hantu timbul kat sini, memang aku tempeleng hantu tu. Lepas tu aku... mana dia orang ni? Ini yang tak best ni. Dol! Oi, Dol! Mana korang, ha? Oi! Jangan main macam ni lah. Kan aku tinggalkan korang sekarang. Kau tengok ke tu? Tadi macam andal sangat. Jom kita segar dia nak. Biar lama sikit. Biar dia terperanjat beruk kali ni. Silap-silap terus pingsan. Sekali dia kena bagi juga Bu. Memang apa benda pula ni? Oi, janganlah buat macam ni, oi. Aku nangis sekarang, Tolong! Abu, Dol. Tolong, Sob! Hantu! Oi, apa ni? Korang nampak hantu lah. Sudahlah. Macam-macam lah korang ni. Aku tahu kau berdua dah berpakat nak takut aku. Sorry lah, aku tak takut lah. Betul, Sob! Kita orang nampak hantu. Kita orang tak tipu lah. Tadi memang kita nak takutkan kau. Tapi yang ni serius, Sob. Aku pun nampak. Kalau betul, mana dia? Pergi ambil hantu tu. Bawa sini biar aku tempeling sekali. Dol, pergi ambil hantu tu sekarang. Aku nak tengok. Itu, dia, alah. Kau tengoklah situ tu. Itu apa? Anu apa? Kau tak dengar ke apa aku cakap tadi? Pergi cepat. Aku dah tak sabar nak pergi penampar kat telinga hantu tu. Kalau kau tengok. Sini. Tengok dulu.
Cepat dah masuk, Meh. So, ada kat dalam. Abu dengan Dua pun ada tu. Tak ada mengapalah, Makcik. Saya mau berjumpa Wusop saja. Tak ada lebih itu. Nak jumpa dia? Masuklah dulu. Dia ada kat bilik tu. Mereka berkumpul tidak pun mengajak kita bersama. Tak ada berpatutan, betul lah Wusop tu. Aku rasa malam tadi itu bukannya hantu lah, Bu. Ada kemungkinan manusia biasa aja. Kalau manusia biasa, kenapa dia pakai tudung kepala macam tu? Mungkin dia baru beli baju yang ada tudung kepala macam tu. Alah, baju yang budak-budak rap selalu pakai tu kan. Tak adalah, tu hantu lah, Sob. Kau tak perasan ke cerita-cerita kat dalam TV? Kan selalu ada hantu yang berpakaian macam tu. Why, kalau ingin menengok hantu, tengoklah kepada diri engkau orang tu sendiri. Asal pula tiba-tiba marah je ni, Sing? Engkau orang itulah. Kenapakah engkau tidak mengajak aku pergi melastik burung pada pagi yang ceria ini? Korang tengah tunggu engkau lah ni sejak dari tadi. Alah, itu pun nasib baik aku datang sini sama Sing. Kalau tak, tentu korang tak ada ingat kita punya. Alah, relax lah, Sing. Itu pun nak marah ke? Okeylah, jom kita pergi. Ini mesti ada pakatan sulit ni. Nak ke mana ramai-ramai ni, ha? Nak pergi mandi sungai lah ni, ya tak? Alamak, dia datang pula. Ini sudah cantik ni. Kalau aku kasih tahu Mak ada harapan kena perintah berkurung ni, ya tak? Apa hal pula, Cik Budin? Kecoh benar bunyinya. Mak dengar dari dapur tadi. Tak ada apa, Mak. Okey, jomlah. Apa tunggu lagi? Jangan layanlah benda ni. Kalau tak kacau orang sekali dalam sehari, tak tenang jiwa dia. Sob. Benda kau panggil abang kau? Jangan buat biadab macam tu, Sob. Tak elok. Habis tu, Mak. Dia asyik nak kacau orang aja. Mana boleh tahan? Yelah, marah je. Tapi marah tu mestilah ada batasnya. Jangan melampau. Yang tua mesti dihormati juga. Tengok, Mak. Tengok tu, dia buat lagi. Dia tunjuk good-good kat orang. Tension betul lah dapat abang macam ni. Kalau tak ada abang kan best. Kau ingat best ke? Boring juga tau. Aku ni tak ada abang. Aku teringin ada abang macam kau. Kalau kau nak abang Budin aku tu, kau ambil lah. Aku dah jemu tengok muka dia. Ish, muka handsome gila macam ni pun boleh jemu ke tengok? Cis, tak patut. Kalau muka lonjong macam Usop tu, lain lah. Sekali tengok macam buah binjai je. Aku merasakan adalah satu kezaliman apabila kita melatih burung yang tidak berdosa itu. Apa kesalahan mereka? Orang bukannya nak latih burung asing. Itu hari memanglah. Tapi hari ni kita nak latih benda yang lebih suspend. Melatih benda yang lebih suspend? Apa itu? Engkau orang ingin melatih gajah kah? Ada pula. Kita orang bersadar nak lastik hantu. Melastik hantu? Aduh, indahnya impian kawan-kawan aku ni. Engkau orang ni terlalu bodoh lah mempercayai hantu. Woi, ini betul-betul lah kita orang jumpa hantu pakai kelubung malam tadi tau. Hantu pakai kelubung? Di manakah dia membeli kelubung itu, Sob? Manalah aku tahu, Sing, oi. Kiki, tak nak pergi kedai lagi kah? Sudah pukul berapa ni? Saya takut hantu lah, Papa. Nanti kalau hantu mencekik leher saya, matilah diri saya ini. Apa Kiki merepek ni, ha? Mana ada hantu dalam Malaysia ni? Kiki sudah besar panjang lagi, mau takut tak, ha?
Aku mesti menguatkan semangat aku. Kalau tidak, lagi 3-4 langkah pengsanlah tubuh aku. Apal bom. Cek, tahun ke-8 ini memperberanjakan aku saja kerjanya. Aku sudahlah seorang yang penakut. Nasib baik aku tidak tempeling kau tak. Kalau tidak, sakit tangan aku ini. Sudahlah, malah aku nak bergaduh dengan daun ini. Nanti lambat pula perjalanan aku ke kedai. Wei, jangan main-main lah wei. Tak ada guna punya daun kelapa. Tadi kau sudah terperanjakan aku 1 kali. Ini mau membuatnya sekali lagi kah? Tetapi kenapa daun itu berwarna putih? Hantu kelupung ke ini? Rasa hantu tak datang ni. Mesti dia takut nak ikut kita pergi latih hantu. Kalau macam tu, kita pergi 3 orang je lah. Masih aja dia. Aku malah satu je budak sing. Kalau kita tinggalkan dia, besok mulalah dia tu bising-bising. Aku tak tahan tu. Stop! Stop! Tolong! Aku telah ditumbuk oleh seekor hantu. Hah? Sing, kenapa pula tu? Hantu itu telah menumbuk aku. Aduh, tersangatlah sakitnya tumbukan itu. Kau kena kat mana? Di sana tu, di belakang sana berhampiran selekor corner tu. Ini dah melampau ni. Hantu tu dah semakin berani. Kita mesti lawan balik ni. Kalau tak, lagi ramai yang jadi mangsanya nanti. Aku rasa elok kau orang bertiga pergi menangkap hantu itu. Sementara itu, aku pula pergi memberitahu orang kampung. Kita patut mau lasik tadi esok. Tak payah. Kita bedok dengan kayu ni aja cukup. Aku rasa hantu pun tak pakai senjata. Mana kau tahu? Santah. Hah, itu dia lah. Alamak, ketak pula dah lutut aku ni. Inilah kita pukul dia sebelum dia sikit kita. Nak pukul macam mana? Tangan aku dah rasa lemah ni. Aku nak pengsan ni, Bu. Janganlah pengsan. Sekarang aku pun pengsan sama kang. Ha! Aduh! Kalian tembak mencari Mamuud. So, kau tengok tu. Siap dia pula. Buat aku terkejut je. Hantu apa yang kasut ni? Ini bukan hantu ni. Kalau hantu, kaki dia tak jejak tanah. Atau hantu aku lah. Oh, nyama lah ni. Mana ada hantu terperanjat tengok ular. Kan, Dol, kan? Habis tu macam mana ni? Kita tangkap dah. Apa lagi? Oh, korang tak takut aku ya? Baik. Nanti aku cekik teko-teko. Aku marah ni. Melah cekik kalau berani. Tak kena pelangkung kepala tu karang. Saja je lah. Kena kepala pula budak ni. Tunggu kau orang. Ai, nak lari mana pula tu? Cepat, Dol. Abu, jangan sampai dia terlepas. Kau patah kaki dia tu. Biar tak boleh lari lagi. Hei, korang main kayu. Mana hati macam ni? Ah, tak kira. Tangkap je. Ya! Ya, jangan bergerak. Kalau tak, kami patahkan kaki tangan awak. Adik, sakit ah. Adik. Oi, berhenti. Abah. Padan muka kau. Bapak aku dah datang. Dia lagi garang dari aku, kau tahu? Ni apa kerja pula ni duk menyamar-menyamar jadi hantu? Ni ha? Tak ada kerja lain ke nak buat? Dia ni lah, Abah. Takut-takutkan kami malam tadi.
Nampak gayanya kau ni bukan penduduk kampung Parisonto. Kau ni dari mana, ha? Bukalah topeng tu. Orang semua nak tengok muka ni. Malulah. Baik kau buka topeng tu. Sekarang aku dah marah kang. Dengan seluar kau sekali pun aku buka kang. Alah, kalau nak tengok sangat. Nah. Saya buka lah. Ha, tengok. Tengoklah perempuan. Ha, tengok. Bukan luar pun. Tu, penutup mata tu buka sekali. Dah macam Zoro aja pula dah. Licin betul lah orang tua ni. Kau nampak macho pun tak boleh. Kau terpeleng pula, Kang. Oi, aku dah orang kampung ni. Semua tak terpilih kau. Pun dah kira baik tau. Jangan nak banyak komplain pula. Alamak. Kena tangkap lagi tu ni. Alah, malah lah bang. Masukkan dia rambutan tu lagi. Tipulah sana tu. Tak ada rambutan pun kat dalam tu. Mau kita hantar ke balai. Tak betul orang ni. Alamak, leceh betul. Rasa nak buang air pula dah. Apa Kak Kia buat malam-malam buta di depan peti ais tu? Oi Kak Kia, apalah minum macam tu? Duduklah. Apa? Hantu. Sok. Ni akak lah, Sok. Oi, akak pakai bedak sejuk ni. Lah, pengsan pula budak ni. Aisy, nak buat macam mana ni? Ha. Apa ni? Ada. Sok, okey ke? Hantu. Lah, pengsan balik.